الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أو هناك آيات كثيرة جدا. الحمد لله. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala wajah atas sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga. Yang kita doakan selakan jamiati jannati itu nak ada dua tu ialah. We ada iman kata Tuhan doa kita semua. We ada iman katanya malaikat doa kita semua, pak-pak malaikat kanan kiri belakang dapat. Ada beriman kata Rasul sebagai pimpinan kita, beriman kata Quran adalah ajaran kita. Mana tak innal ladzina amanu batu amalan mana bukan amanu ni rukuk iman 1 2 3 tak ada berasa tu, tak ada berasa. Beriman dengan Allah, mana Allah duk kita semua tu beriman dengan Allah dah. Lepas tu walladzina amanu, orang beriman, orang amal soleh, beramal soleh. Amal soleh ni semaya, puasa, kecek orang molek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu makna amal soleh. Tak apa, cukup dua tu jadi syurga jamiah kita. Jamiah kita ni dia panggil jamiati jannati. Jamiah kita adalah tempat orang ahli syurga sini. Ahli neraka tak boleh masuk sini. Kalau masuk pun jadi sebagai orang yang duduk dalam kawasan ahli syurga juga boleh, tapi dia duduk dalam banyakan ahli syurga. Ya duduk pun boleh juga, tapi boleh duduk banyakan ahli syurga. InsyaAllah dah buat kita mahalai fatani, mahalai yang misalkan jamiati jannati. Bagi azan mari halir mari sejak. InsyaAllah jamiati lah tu. Nah, ngajar hak sungguh, tak ada ngajar hak bahau. Ngajar hak sungguh. Jannati belaka tu. Nah, wisala senyum manis, kecek molek, tak ada kelahi, tak ada balah, tak ada tipu, tak ada kong wela gapo hak nak sesat gapo tu. Ngajar tepat wala molek gapo, insya-Allah tu yang panggil jannati. Apa dah? Insya-Allah taala fa ita ทุกคนที่ทำงานแบบเกรงอัลลอฮ์jannati. Orang dah rasa tak Allah sekali dia, ya kena kering cerak dah, tak ada sebab untuk yang mai kering Allah.ถ้าเขาamanu beriman dengan Allah mula-mula sekali. Orang beriman dengan Allah, orang berasa kata Allahอยู่กับเขาตลอดเวลา นั่นคือ beriman dengan Allah. และไม่กลัวอย่างไรไม่เกรงอย่างไรในเมื่อเขาอีหม่านกับอัลลอฮ์ dia ada dakwa kata iman ke Allah, ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเขานั่นคือข้ออ้างธรรมดาไม่ใช่จริง ที่จริงต้องว่าอัลลอฮ์อยู่กับเขาตลอด โดยเขาก็ได้คำนึงถึงจะเกรงอัลลอฮ์ situlahงาน kita ว่าออกคุณภาพที่ดี ออกkepada ผลที่ดี คนทำงานเพื่ออัลลอฮ์เกรงกับอัลลอฮ์ คนนั้นคนทำงานที่ดีที่สุด bukan เกรงsiapa-apa dak. Dah insya-Allah dah ngaji patu juga เกรงอัลลอฮ์ได้ผลที่ดีที่สุด แม้จะได้คะแนนน้อยไม่เป็นไร แต่ว่าเขาเรียนถูกต้องแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ itu yang panggil ห้องเรียนก็จันนตี ห้องละหมาดก็จันนตี ห้องทำงานธุรกรรมของเราก็จันนตี ต้องพยายามสร้างจันนตีให้ทุกเมื่อทุกเวลา ในเมื่อเราอยู่กับอัลลอฮ์นั่นคือแสดงว่าจันนตีแล้ว Allahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.